Zahir Omar patut ajar Charles Ghazali yang membikin Conrad cara-cara nak meniru Konstantin, bro. Inilah cara dia. Ini betul. Charles Ghazali, apa yang kamu bikin? Conrad 1 bosan, Conrad 2 malah lagi bosan. Ini dia. Malaysia ajar caranya. Sebagai percubaan untuk menghasilkan filem genre supernatural, mistik, horror, action dan juga komedi. Apa yang dihasilkan bagi aku untuk tayangan di sinema, untuk casual audience, inilah movie dia untuk local. So kau boleh dapat Constantine, kau boleh dapat Hellboy, kau boleh dapat RIPD versi lokal. Kalau macam dekat dalam filem-filem ataupun siri-siri Hollywood macam Supernatural, Buffy and then Constantine, kita dapat tengok diorang menggunakan law Christian, diorang menggunakan demon, Lucifer, Bible, ada banyak Bible allegory kan. Dalam ni taklah aku nak kata dia ada banyak mengguna Islam punya allegory ke apa ke. Dia tak ke arah tu sangat, tapi dia lebih kepada bermain dengan Nusantara. Maksudnya elemen-elemen macam jin, bunian, susuk. Dan ada pula pasal bermain dengan unsur-unsur alam, air, hutan, pemburu, pelindung. So benda-benda tu semua daripada zaman nenek moyang kita pun ada dah ditunjukkan. So tak adalah macam 100% tiru bulat-bulat daripada Hollywood hingga nampak terlalu western sangat.